Northgan, Northgan, Northgan. Norphgun, Northgan. Wah, dia letak menara telekomunikasi guys kali ni dah. So sebenarnya untuk stadium, komunikasi tu jadi padat pekat dekat kawasan yang situ. Memang sepatutnya ada telekomunikasi yang macam gini. Rumah pun ada untuk beli merchandise, JDT, jersey. Maksudnya barang-barang yang famous dan popular lah daripada JDT Direct Mega Store tu, JDT Direct Store. Dan dekat sebelah sana pun ada lagi satu kemah. So dia ada dua kemah. Sekarang dah ada jual stiker muka juga. Match day. So hari ni JDT menentang Shanghai Shenhua untuk AFC Champions League Elite. Adik-adik Akademi JDT pun dah sampai. So marilah kita pergi masuk. Okay, ini keselamatan untuk keselamatan. So untuk sesiapa yang berniat tidak baik, awak jangan risau. Niat anda yang tidak baik tu akan terus terbatal bila melihat pegawai berkuasa yang memakai vest terang ni So, untuk perlawanan kali ni daripada sidang media semalam, nampaknya jurulatih Shanghai Shenhua ada sedikit keyakinan untuk menentang JDT walaupun kalah musim lepas. Dan kali ini di rumah JDT sendiri. So kita curious lah apa yang hendak dilakukan. Jom kita nak simpan power bank. Ini penyokong pihak lawan nak masuk kawasan away fan entrance dekat upper level. Hi, how are you? You're looking nicer and nicer by the day. Kita kena cari marshal perempuan untuk kita check badan. So if you're a woman, look for lady marshal. Alright. This Yes. D. Alright. That one well. So don't miss out on this sebab masa AFC Champions League Elite sahaja yang ada. AFC Champions League 2 warna biru, AFC Champions League Elite warna purple. Besar kan? Takut tak nampak. Oh. Alright, let's go. Yee. Alhamdulillah. Kalau anda dapat tiket upper level, tak kisah mana-mana zone, anda kena masuk ikut entrance yang betul-betul depan, tangga besar menghadap kolam. Okay? Sebab ini je entry untuk pergi ke upper level. Tak kisah zone mana-mana pun awak dekat upper level tu, asalkan awak upper level saja, hanya ada satu entrance, iaitu entrance dekat gate C. Okay? But the view though from the upper level is amazing. Memang cantik. So mari kita pergi tengok. Berjaya juga kita sampai upper level. Masya Allah. What do you have? Popcorn, iced chocolate and iced coffee, donuts, some tidbits, I don't know, a sandwich, and I don't know what is this, probably burgers. Oh, let me just take off the microphone. Kita cabut microphone kita nak dengar. Boleh nampak kat sini, inilah sound system sound system Stadium Sultan Ibrahim. Diletak dekat upper level C dan blast out pada seluruh stadium. Dia bukan satu dan ada lagi satu sebelah sana. Okay, kita dah duduk dan kita beli sedikit makanan. Ada ice chocolate, ada wood fire, my goodness. Haus guys, haus. Minum air jap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sedap Tapi dua-dua ni RM32 guys. RM32. Burger daging wood fire mahal. Tengah orang nak maghrib, nak solat, baru balik daripada kerja, memang tak boleh nak penuh serta-merta lah Bawa lah memahami Lawan Shanghai Shenhua hari ni.
Orang nak lari-lari ya. Alright, lari. Ni bukan 11 utama lah ni. I guess it's a substitute. So kemungkinan penjaga gol untuk malam ni Andoni Zubiari. Penyokong Shanghai Shenhua dia pun dah bersorak bila pasukan Shanghai Shenhua masuk untuk buat warm up. Kita ada sejarah yang tak best dengan ref Arab ni. Ref Arab dengan ref Australia. So tak apalah, kita tengoklah macam mana pergi dia. Mungkin lain kan, kita tak tahu. Okey tu ref dan penjaga garisan untuk malam ni dekat padang kat tengah warm up tu. Tu 3 orang. Pergilah mana-mana ceruk pun dekat Stadium Sultan Ibrahim ni memang padu memang best. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ada sebab kenapa dia mahal lah. Jangan puas hati. Daging premium guys. Maaf lah ada gincu. Saya simpan dulu. Nanti dah jumpa tong sampah, saya buang dalam tong sampah. Jangan buang merata-rata. Siapa yang dapat tiket dekat level A belakang tiang gol tu, tolonglah psycho penjaga gol kat sebelah sana. Itu kerja korang sebenarnya. Playlist dia pelik. Tak boleh diterima umum. Macam dah start siaran langsung dekat Astro Arena atau sebab dekat skrin besar Stadium Sultan Ibrahim dia dah pasang dah kawasan dekat stadium. Looking really good. Kita bersyukur dengan cuaca yang baik hari ni. Hari tu dekat Phoenix Hill dia punya padang tak cantik dan cuaca agak sejuk berbanding dengan hari ni untuk kita cuaca yang panas kan. Hijau, Zulzulistya, Stadium Sultan Ibrahim. Saya tak minta banyak, hari ni nak menang je. Alah 5-0 ke, 3-0 ke, 2-0 nak menang je. Kita tak nak dengar lah. Kata, tengok JDT macam tengok Sepanyol main. Okey, tak apa, dia Perli tu. Harap ada hasil lah. Tapi kita hentikan hasil ni, insyaAllah. Kita tengok hari ni dekat skrin besar ditayangkan. Ini broadcast sekali tau. Ada keluar kat Astro dengan suka Boleh tengok tayangan semula dekat YouTube AFC Hub. Ada lambaian bendera daripada Curvanaut Zone B Boys on Straits. Dekat skrin besar di SSI nampak cantik Belakang saya ni dinding lah guys. Maknanya saya kalau berdiri tak akan mengganggu pandangan orang. Should I berdiri je? Tak jadi. Bahagian C ni kamera paling banyak tangkap. Atas dengan bawah, that's why we have to participate lah benda-benda macam gini. Cantik bah. I tak tahu ACL 2 ada ke tak, tapi dekat Stadium Sultan Ibrahim ada benda ni. You can hear the heartbeat dekat sini. Ini specialty. Liga tak ada, piala tak ada. Hanya AFC Champions League Elite. Tetap sedia bersatu demi Johor. Mesmerizing! Out of the Johor flag is out and about. The players in the field. We are ready. Let's do that. 4, 3, 2, 1, kick off! Let's go! Oh, that's close. Allah. Oh, let's go. Get it! Get it! Allah.
apa ni? Akad Z cedera. Oh. Yes, boy. Allahu Akbar. Asal ada baring-baring lagi di situ. Oh, dia check. Checking goal, sebakan gol. Dia berlari-lari, bergerak dengan bebas. Mau pergi mana kau? Sekarang ribas. Oh, okay. I see you. Wah, pandai. Ya! Allah, berpusing-pusing. Dah macam ballerina dah. Oh, berikanlah kemenangan. Okey. Let's go. Come on lah. Oh, Allah, tak ada orang kat tengah. Let's go. Ui. Yeah. Let's go. Depan gol tak masuk guys. Depan gol dia terpelanting pula. Lepas tu terpelanting kena kaki orang lain, tak masuk juga. Terpelanting lagi. Astagfirullahalazim. Oh, come on lah. Push macam tu lah. Hey, ni biar je makhluk dah ada kat dalam kotak tu segelimpangan. Oi! Ref! VAR. Pergi ikut medik Oh ya Allah. Regulate dulu tekanan darah Merah biru. Okay, shot on target banyak. Ya, banyak tapi tak masuk semua. Semua tak masuk. 3 minit masa. Oh, Melayu. Amat dah tutup. Woi, dekatnya dengan gawang semua. Betul tak nak bagi masuk. Kau rampas bola tu. Dia masuk dalam gawang. Kau yang masuk dalam gawang. Andoni. Own goal pun tak apalah weh. Jangan dia ada goal. Tak ada. Untuk first half last kopek. Ball is still in the game. Dah habis first half. So separuh masa pertama JDT kosong juga untuk Shanghai Shenhua. Half time. Buat saya duduk kat sini betul-betul dekat sebelah sound system. Nak buka aku. Baru masa yang pertama. Ada asyik berbalas-balas, ada semangat daripada kedua-dua pasukan. Tetapi dikatakan agak rugilah. Banyak shot on target daripada JDT yang tak masuk. Terutama yang paling mendebarkan tu ada 2 kali Satu tu betul-betul dua-dua tu betul-betul depan gawang gol tak masuk. Kita kena perbaiki tentang ketajaman lah untuk aspek dapatkan gol tu. So kita tengoklah macam mana untuk second half nanti separuh masa yang kedua. Sejujurnya untuk ancaman yang bukanlah ancaman, dan mengikutkan sindiran daripada jurulatih Shanghai Shenhua, saya expect something yang mungkin menakutkan JDT lah. Tapi nampaknya macam dia cuma just perang mulut lah, perang psikologi untuk masa sidang media. Tapi untuk saya lah, untuk dekat sini tak ada
yang boleh dikatakan ada senjata berbahaya, ada satu taktikal yang boleh membunuh JDT. Mungkin juga dia salah perkiraan ataupun mungkin dia hanya nak menaikkan semangat penyokong pasukan sendirilah. Kita tak tahulah, masing-masing ada taktik sendiri. So, kita dah pergi tengok puncak paling atas kali, tempat duduk seat Z dekat Stadium Sultan Ibrahim. Ngam-ngam kita turun, perlawanan pun dah nak start. Okay, kita layan. Jadi sambut meriah dekat sebelah sana. Manakan okay, dia buat nonchalant. Tak dengar. Bermula. Baik Arif. Ini yang kita katakan taking chances. Don't think, just do. This is merah biru. Selamat. Bro committed foul first and then baru nak sepak gol. Tak jadi apa lah bro. Tuhan sayangku. Doho juara, harga diri, tiga matahari ini. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Faimah minum air jap. Ikut sunnah Nabi. Alhamdulillah. Bismillah. Minum air jap. Okay, ambil ketenangan. Buat sikit baca bismillah biar terpesona sikit. Penjagakan Allah Akbar. Keluar dia keluar. Shelori masuk. Let's go Shelori. Veteran ACL ni. Ya Allah. Hey. Allah. Allah. Semua jatuh. Allah, tu pun jatuh. Semua jatuh. Jatuh semua. Yes. Jatuh semua. Memang main bowling. Bye. Ya Allah, jauh. Ya Allah, namanya bukan rezeki, bah. Ish. Serangan pantas idaman laju gila. That's what we want. Some spirit, some courage untuk menyerang gol gawang pihak lawan. Dia bagi chip dekat Afiq. Afiq mendekati gawang. Dia bagi pada Oscar Ribas. Come on, announce it. Don't be shy. Announce the name. Oscar! Oscar! Sebut nama Oscar lah, rasa macam zaman Lakin dulu-dulu. Ada lagu untuk pemain. Woi, baik! Open! Sopan Sesame! Member, Oscar! Relax. Bola tu atas kepala dia tak boleh nak ambil. Okay. My goodness, this is why you need to go to the stadium. The adrenaline was crazy. So ACL Elite
dia tukar orang, dia announce dekat screen besar. Piala dengan Liga tak ada Okay, 66 minit. Okay, ada lagi 24 minit. Come on lah, jangan buat mistake. Tak ada lah benda tu. Tadi kemain kita jatuh. Tak ada. Dive, brother. Tadi kita kena, tak ada orang dapat penalti. Bro, kalau kau tak nampak tu as a diving, I don't know what are you. Dekat stadium saja, yang kalau kau menjerit, tak ada siapa nak marah, because this is where you supposed to menjerit and it releases stress. So if you can join, just join, because it's part of the culture, it's part of the terrace culture. Join and experience. Bergaduh guys. Penalti kau tak halal siap. Tak halal. Wah, dapat kad kuning juga Israfilo. Ya. Ada orang jaga. Terkesima kakak. Sis terkesima sebab tak ada orang ambil bola tu. Israfilov. Yeah. Dia, seriously nombor 11 ni dia tak calm, dia emotional. If you got trick, you're supposed to be calm, tapi dia react. Okay, ada player yang akan dimasukkan nampaknya. Bergson akan dimasukkan. Bergson dengan Tito Martin akan masuk. Let's go. Nak masukkan Bergson. Dah penat dah. Sampan dah sampai. Sampai tengah jalan berhenti. Kena pusing balik. Ya Allah, kesian Sampan. Penat ya jadi medik. Pengumuman. Ya, ini ya. I give them that. Anjing. Okay lah, tadi ada gaduh-gaduh sikit kan. Lepas tu ada baring-baring kan. Okay lah, 6 minit. Okay lah, daripada 10 minit lah. 10 minit aku marah. Penat lah. Press selama 90 minit tu gila Guys, tu naik tangga pun berhenti 5 minit setiap tangga. Bayangkan lari 90 minit atas padang. Habis main semua peluk-peluk. Don't worry. Dia pergi ke kawasan away untuk nyanyikan lagu bersama penyokong. Player of the match please. Player of the match.
menang di home, menang untuk kali kedua dalam ACL Elite. Congratulations the new grifter. So, player of the match Jonathan Silva. Kita tak boleh nafikan Jonathan Silva, dia halimunan dia ada dan mengambil peluang. Itu yang paling penting sekali. Kalau tak ambil peluang kelam kabut, tidak bertenang, itu yang susah. Cari tong sampah. Itu dia, dekat dengan toilet. I don't think I want to fight this. Saya ada trik. Kalau dekat gate C terlalu ramai orang nak keluar, you still have gate A and gate B. So saya nak keluar ikut gate A sebab kita nak bagi customer service. Protected my power bank with this plastic. So it's really good. She's so nice. So tamat perlawanan gelap saya minta maaf gelap tak lupa bawa lampu. Kalau lawan dekat tempat home, kita memang kena menang. Dua gol Shanghai Shenhua yang dinafikan tu so kedua-duanya menarik sebab foul, dan kedua-dua tu daripada Saulo macam tu nama dia. Dia ni memang nampak tadi rezeki dia tak baik ataupun dia buat foul member gol, ataupun dia gol member buat foul. So memang bukan rezeki dia lah orang kata. Lepas tu nampak foul tu nampak. Foul tu tak nampak, mungkin gol tu boleh dikira masuk lah. Dan sebenarnya penalty tu pun seterusnya boleh nampak lah yang dia orang dapat penalty je, Eddie dia dah baca tau, okay this guy boleh mainkan emosi dia, and that's what happened. Dia domino effect lah pada saya nampak lah dia tak dapat nak kontrol emosi dia. Mungkin juga sebab dia ada satu tanggungjawab yang besar yang diharapkan untuk membuat gol ataupun membawa kemenangan, which is agak berat lah untuk seorang pemain kan. So maybe sebab tu yang dia emosi, dia tak dapat capai hasrat dia tu, dia tak dapat capai kerja dia tu. So itu yang menyebabkan dia beremosi dan seterusnya melakukan kesalahan yang sepatutnya tak dapat buat lah. Uyo, tentera laut. Ini pinjam bas Marine ke atau memang bawa Marine? Sebab memang pernah ada, saya pernah jumpa masa tu kita santai-santai tengok bola. Ada 3 gadis kat belakang saya, 3 wanita belakang saya. Lepas tu saya tanya tinggal kat mana? Tinggal kat Permas. Lepas tu bila tanya lagi, dia orang kata sebenarnya dia orang ni askar. Saya cakap, So jadi tak mustahil lah. Mungkin juga dia orang datang tengok bola Okay, that's nice. Kehadiran 20,000 tidak seperti yang dijangka Tapi 20,000 pun okey lah untuk hari kerja. Sebab hari kerja tak tahulah FC ni fikir macam mana tu juga. Johor ni bukannya kecil. Orang datang daripada Singapura ada, daripada daerah-daerah lain pun ada kan. Dah 2 kali dah saya jumpa orang daripada Batu Pahat, orang daripada Tangkak. Memang orang jauh-jauh datang. Lepas tu ada lagi orang Singapura kan. Memang masuk nak tengok JDT. Kalau kita bercakap tentang JDT pula, nampak ada kemahuan kat sini. Yang penting ialah creating chances dah ada. Creating chances ada. Tapi yang taking chances until you make something out of it, itu yang Jonathan Silva buat. Jonathan Silva ni kalau kita tengok perlawanan daripada semula-mula dia masuk ni, dia memang antara orang yang emosi. Tapi untuk hari ini dia agak halimunan. Dia agak halimunan. Tahu-tahu je dia buat gol. Tahu-tahu je dia buat gol. Dia ambil chances. Dia menghidu peluang. Dia memanfaatkan ruang kosong yang sepatutnya diisi oleh beberapa pemain yang sepatutnya berada di tempat yang boleh memanfaatkan gol, dan kebetulan dia ada kat tempat tu, dia buat gol. Baik. So memang layak lah Jonathan Silva jadi player of the match hari ni. Terma dia ialah player of the match. Itu lebih diterima secara global. AFC sendiri letak kat situ player of the match. And player of the match untuk pertandingan
JDT menentang Shanghai Shenhua AFC Champions League Elite di Stadium Sultan Ibrahim. JDT 3, Shanghai Shenhua 1. Jonathan Silva menjaringkan 2 gol Oscar Aribas 1. Hari ni tak minum Beng Shui lah Tadi dah minum air coklat, minum air manis banyak-banyak kali, nak buat apa kan? Memendekkan usia. So itu sahaja, kita jumpa lagi di lain masa. Bye. Sekian dulu video kali ini. Minta izin mengundur diri. Kalau sudi, like, comment, share, subscribe. Moga kita berjumpa lagi.